10 kes hilang semasa hiking di Malaysia. Nombor 1, Nur Maisarah, Gunung Tahan, 2008. Satu ketika dahulu, negara pernah digemparkan dengan kes kehilangan seorang pendaki wanita berusia 21 tahun di Gunung Tahan, Pahang, iaitu Nur Maisarah yang turut dikenali sebagai Umay. Ketika kejadian pada tahun 2008, Umay yang merupakan pelajar tahun akhir Diploma Perekonan dari Universiti Teknologi Mara UiTM Arau Perlis dilaporkan terpisah daripada kumpulan seramai 35 orang rakan pendaki semasa ekspedisi di gunung tersebut. Kehilangan beliau berlaku selepas dikatakan mengambil keputusan untuk turun sebentar bagi melihat kawasan bonsai sebelum akhirnya terpisah dan tak dapat menemui semula kumpulan asal. Situasi itu menyebabkan beliau tersesat di dalam hutan belantara Gunung Tahan selama beberapa hari. Sepanjang tempoh sesat, Umay berdepan cabaran yang amat sukar apabila bekalan makanan dan minuman habis. Beliau berusaha mencari sumber air dengan bergerak mengikut bunyi aliran sungai. Namun dalam keadaan mencabar tu, beliau turut terjatuh ke dalam sungai dan mengalami kecederaan sehingga kehilangan kasut serta cermin mata yang menyukarkan pergerakan dan penglihatan. Dalam keadaan hampir putus harapan, beliau tetap berusaha bertahan dengan kekuatan diri dan ketabahan mental yang tinggi. Walaupun berdepan detik-getik, beliau tak berhenti berusaha untuk terus hidup di dalam hutan tebal tersebut. Operasi mencari dan menyelamat pula digerakkan secara besar-besaran selama 19 hari dengan penyertaan lebih 150 anggota daripada pelbagai agensi. Namun, keadaan hutan Gunung Tahan yang tebal serta cuaca berkabus menyukarkan usaha pencarian. Akhirnya, pada 26 Februari 2008, Umay ditemui dalam keadaan lemah tetapi masih selamat oleh seorang pemandu arah yang sedang membawa sekumpulan pendaki kira-kira 30 km dari lokasi terakhir beliau dilaporkan hilang. Penemuan itu disambut dengan penuh kelegaan selepas beliau bertahan sendirian selama 19 hari di dalam hutan. Pengalaman tersebut kemudian dikongsikan dalam sebuah buku bertajuk 19 Hari Sesat di Gunung Tahan yang merakamkan kisah sebenar perjuangannya ketika sesat di gunung tersebut. Yang kedua, Hassan Ayat, Gunung Yongyap 2009. Pada 15 Februari 2009, satu kes kehilangan yang masih menjadi tanda tanya dalam sejarah pendakian Malaysia melibatkan seorang pendaki bernama Hassan Ayat berusia 27 tahun di Gunung Yongyap yang terletak di sempadan Kelantan, Perak. Ketika kejadian, Hassan dilaporkan dalam perjalanan turun dari puncak bersama rakan-rakan pendaki. Sepanjang pendakian, beliau mula mengalami masalah pada kaki dan lutut sehingga tidak mampu meneruskan perjalanan dengan baik. Disebabkan itu, beliau meminta kumpulan tersebut untuk bergerak dulu sementara beliau menyusul perlahan-lahan di belakang kerana laluan ketika itu hanya satu trek utama yang jelas dan tidak bercabang. Namun, apabila kumpulan pendaki tiba di kem Agas, Hassan langsung tak muncul. Pada awalnya, mereka menyangka beliau mungkin berada di belakang dalam jarak yang lebih perlahan. Tetapi, apabila masa berlalu tanpa sebarang tanda kehadirannya, situasi mula menjadi cemas dan operasi pencarian segera dimulakan. Pelbagai andaian mula timbul termasuk kemungkinan beliau terjatuh ke dalam kawasan curam atau gaung di sepanjang laluan. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan selama kira-kira 40 hari dengan penglibatan pelbagai pihak termasuk polis, bomber, unit anjing pengesan serta bantuan penduduk orang asli yang sangat arif dengan kawasan hutan tersebut. Walaupun pencarian dilakukan secara menyeluruh di kawasan yang luas dan mencabar, tak ada sebarang petunjuk berjaya ditemui. Sampailah ke hari ini, kehilangan Hassan Ayat masih kekal sebagai salah satu misteri terbesar dalam sejarah pendakian di Malaysia, tanpa jawapan yang jelas tentang apa sebenarnya yang berlaku pada hari kejadian. Nombor 3, Teo Kim Lian, Bukit Hatamas 2016. Pada tahun 2016, satu kes kehilangan yang turut menarik perhatian berlaku di Bukit Hatamas, Hulu Langat, melibatkan seorang ahli perniagaan, Teo Kim Lian, yang berusia 53 tahun ketika itu. Beliau dilaporkan hilang selepas melakukan aktiviti riadah di kawasan bukit tersebut. Kejadian itu segera mencetuskan operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan
pelbagai pihak termasuk anggota pertahanan awam, sukarelawan serta pendaki berpengalaman yang biasa dengan kawasan sekitar. Sepanjang operasi dijalankan, pasukan pencari telah menyusuri pelbagai laluan termasuk trek utama, cerun curam serta kawasan hutan yang jarang dilalui orang. Hingga kini, kehilangan Teo Kim Lian masih menjadi salah satu kes yang tak terjawab di Bukit Hatamas dan terus dianggap sebagai misteri dalam rekod kejadian pendakian di Malaysia. Nombor 4, Nur Fatin Sulaiman, Gunung Irau 2017. Pada 18 Februari 2017, Nur Fatin, 29 tahun, menyertai pendakian ke Gunung Irau bersama 47 pendaki lain. Kumpulan itu dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil. Ketika turun dari puncak, Nur Fatin berada bersama kumpulannya dan kali terakhir dilihat berhampiran checkpoint Pisang. Semasa menuruni laluan, beliau dilaporkan terjatuh dari cerun yang sangat curam sekitar 70 darjah. Kejatuhan itu menyebabkan beliau keluar dari trek utama. Beliau cuba naik semula tetapi gagal kerana cerun terlalu curam dan licin. Beliau mengambil keputusan untuk bergerak ke kawasan hutan. Selepas lebih kurang 45 jam hilang, beliau akhirnya berjaya ditemui hidup oleh pasukan penyelamat. Kes ni sering digunakan sebagai contoh bahawa walaupun laluan pendakian popular dan sering digunakan ramai orang, seseorang masih boleh sesat apabila cuaca berubah secara mendadak. Nombor 5, Muhammad Ashraf Hassan atau Acap, Gopeng Ultra Trail 2019. Muhammad Ashraf Hassan atau Acap menyertai perlumbaan Gopeng Ultra Trail sejauh 25 km pada 23 Mac 2019 bersama ratusan peserta lain. Beliau kali terakhir direkodkan berada di salah satu checkpoint perlumbaan sebelum gagal tiba di garisan penamat. Pencarian besar-besaran kemudian dilancarkan. Yang terlibat mencari, polis, bomber, unit K9, Angkatan Pertahanan Awam, orang asli dan sukarelawan. Kawasan pencarian akhirnya diperluaskan sehingga kira-kira 35 km persegi. Selepas berminggu-minggu pencarian, operasi rasmi dihentikan tanpa penemuan mangsa. Sehingga hari ini, Acap masih belum ditemui. Nombor 6, Akmal Hakimi Ishak, Pulau Mawar 2024. Muhammad Akmal Hakimi Ishak, 19 tahun, dilaporkan hilang selepas memasuki kawasan Pulau Mawar di Mersing, Johor. Kejadian itu menjadi tanda tanya apabila motosikal miliknya ditemui dalam keadaan baik malah tidak berkunci berhampiran kawasan tersebut. Sesulan kehilangan itu, operasi mencari dan menyelamat segera dijalankan dengan penglibatan pelbagai agensi termasuk polis, bomber, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta malim gunung yang biasa dengan selok-belok kawasan berkenaan. Walaupun usaha pencarian dilakukan di kawasan darat dan sekitar laluan pantai serta hutan berhampiran, operasi tersebut berdepan pelbagai cabaran dari segi bentuk muka bumi dan keadaan kawasan yang agak mencabar. Namun begitu, sehingga operasi diteruskan, tak ada petunjuk jelas berjaya ditemui mengenai keberadaan mangsa. Yang ketujuh, Muhammad Azharul Mukris, Bukit Broga 2024. Kes ni berakhir dengan lebih melegakan apabila Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman, 20 tahun yang sebelum ni dilaporkan hilang selepas terpisah daripada kumpulan pendaki ketika berada di Bukit Broga berjaya ditemui semula. Selepas operasi pencarian dijalankan selama 7 hari, pasukan mencari dan menyelamat bersama anggota Mossad akhirnya berjaya mengesan lokasi mangsa. Beliau ditemui dalam keadaan lemah tetapi masih selamat sebelum segera diberikan bantuan awal dan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan serta rawatan lanjut. Yang ke-8, Mustaqim Mansur, Gunung Liang 2025. Mustaqim Mansur dilaporkan mendaki bersama rakan-rakan ke Gunung Liang, Perak. Beliau mula ketinggalan daripada kumpulan selepas mengalami masalah fizikal ketika pendakian. Perkara yang sering berlaku dalam banyak tragedi gunung ialah apabila seseorang mula perlahankan langkah dan kumpulan terpisah sedikit demi sedikit. Mangsa akhirnya ditemui meninggal dunia di kawasan gunung selepas operasi pencarian dijalankan. Kes ini menunjukkan bahawa bukan semua tragedi di gunung berpunca daripada sesat. Kadang-kadang faktor kesihatan, keletihan dan keadaan fizikal turut memainkan peranan besar. Nombor 9, Nur Izzati Humaira Azizul, Bukit Cangkat Asar 2026. Nur Izzati Humaira Azizul baru berusia 19 tahun. Menurut maklumat yang dilaporkan,
beliau mengambil keputusan untuk turun lebih awal kerana kepenatan dan cuaca panas. Keputusan yang kelihatan kecil akhirnya menyebabkan beliau terpisah daripada ahli keluarga. Operasi mencari dijalankan selama beberapa hari sebelum mayat beliau ditemui. Kes ini merupakan peringatan yang sangat penting kepada pendaki baru. Jangan sesekali berpecah daripada kumpulan tanpa perancangan dan komunikasi yang jelas. Nombor 10, Jaslinda Saludin, Gunung Batu Putih 2026. Jaslinda Saludin merupakan pendaki berpengalaman lebih sedekad. Beliau menyertai ekspedisi Trans-Spencer Chapman, satu ekspedisi yang terkenal dalam kalangan komuniti hiking kerana melalui kawasan hutan yang panjang dan mencabar. Apa yang menarik perhatian ramai ialah beliau bukan pendaki baru, berpengalaman lebih 10 tahun mengenali dunia pendakian. Menurut laporan, beliau sempat meninggalkan nota sebelum kehilangan. Setelah 14 hari hilang, rakyat Malaysia mula berasa lega apabila menerima berita Jaslinda yang berusia 49 tahun dijumpai selamat mangsa ditemui oleh penduduk kampung di kawasan perkampungan orang asli Lubuk Gaharu. Ini membuktikan pengalaman 10 tahun beliau dalam dunia pendakian tidak boleh dipandang sebelah mata. Bila kita tengok, kesemua kes ni sekaligus ada satu corak yang sangat jelas. Kebanyakan tragedi tak bermula dengan ribut besar, serangan haiwan liar atau kejadian luar biasa. Ia biasanya bermula dengan perkara yang nampak kecil. Mendaki seorang diri, terpisah daripada kumpulan, ambil laluan berbeza, bergerak terlalu jauh di depan atau belakang. Dalam hutan Malaysia yang tebal, seseorang boleh berada hanya beberapa ratus meter dari laluan asal tapi langsung tak nampak oleh pasukan penyelamat. Peringatan untuk kita semua supaya berhati-hati ketika berada di dalam hutan. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.